Hello guys, so welcome back to my channel. So hari ni kita nak unbox satu benda. Ini bendanya, electric pot. Okay, so let's go. Okay, so ni untuk dia punya kukus dia. Tengok, lawa kan? Baik. Ni ada dia punya penutup. So jadi macam ni lah. Tempat untuk tutup dia. Okay, next yang paling penting ni, dia punya tempat pemanas dia. Dia dibalut dengan plastik wrap ni, sangat bagus lah penjagaan dia. Okay, so ni wayarnya. Wayarnya agak panjang agak lah. Sebab ada kadang-kadang sebelum ni saya tengok yang kawan saya punya kan, wayar dia pendek je, so macam tak efisien. So ni agak panjang, bagus lah. Okay, ada buku manual. Dan yang paling penting, electric potnya. Dia punya brand Gabor. Lepas tu ada dia punya untuk tahap kepanasan dia. Ada 0, 1, 2. Bagus lah. Ada setengah electric pot tu dia tak ada pun tahap pemanasan ni, dia just panaskan terus je. So yang ni dia ada. Bagus lah, cantik. So ini dia dalamnya. Okay, so kita dah ada electric pot. Kita ada penutup dia. Ada tempat kukus dia. Contohnya kalau macam nak masak Maggi ke apa, kita guna yang electric pot je terus lah. Kita tutupkan macam ni. Dan jadi macam ni lah. Tapi jangan lupa pasang wayar. Kalau wayar tak pasang tak jadi juga. Dan kalau kita nak buat dimsum ke ataupun pau ke, kita akan kukus dia lah. So pakai benda ni. Caranya macam ni. Letak kat atas ni, bawah ni letak air, dan kat dalam ni kita letak dimsum ke ataupun pau yang kita nak buat. And then kita tutup. And then tunggu je beberapa minit. Simple je kan. Okay, jadi itu saja untuk hari ni. See you guys on the next video.